Yang ada dalam badan kita ni roh. Hanya roh binatang sahaja yang akan binasa. Roh 4 lagi makhluk kekal selama-lamanya. Walaupun saya dan kita mati, roh kita tak mati. Dia hanya berpisah daripada badan. Ketika malaikat Israfil tiup sakakala roh keluar daripada badan daripada badan iblis, akan tetapi roh dia tak rosak, cuma keluar. Roh 4 makhluk ni kekal sampai bila? Selama-lamanya. Kalau syaitan, semua akan masuk ke dalam neraka, disiksa sampai bila-bila. Jin ada yang masuk neraka, ada yang masuk syurga. Manusia ada yang masuk neraka, ada yang masuk syurga. Bila mana manusia masuk syurga, roh dia dikembalikan kepada jasad dia, maka tidak rosaklah jasadnya selama-lamanya. Tinggallah dia di dalam syurga selama-lamanya. Kayalah dia di dalam syurga selama-lamanya. Mewahlah dia di dalam syurga selama-lamanya. Sihatlah dia di dalam syurga selama-lamanya. Gembiralah dia di dalam syurga selama-lamanya. Berjalan-jalanlah dia di dalam syurga selama-lamanya. Makan dan minumlah dia dalam syurga selama-lamanya. Itulah nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia, oleh anak-anak Adam, dan mereka terus mengejar dunia yang kotor dan hina. Mereka terus mengejar dunia yang keji dan sementara. Akhirnya mereka meninggalkan akhirat yang kekal selama-lamanya.